Kita akan menaiki Jabal Nur. Kita nak tengok Gua Hira. Tapi kita tengoklah. InsyaAllah kita sampai ke puncak. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Kali ni Kak Nisa mai kali ketiga. Baru boleh sampai sini. Sebelum ni tak sempat sampai. Kali ni alhamdulillah. Muni tak pergi mai. Muni tak pergi mai. Kereta ni semua kereta ni polis. Yang kat Masjidil Haram tu askar semua tu. Mereka tak ada tempat parking, so mereka parking kat sini lah. Mereka tak payah banyak parking kan lah. Tak. Banyak tengok dari Masjidil Haram depan naik motor 2 hari yang tengok. Tengok kita pihak kawasan. Wow, bangkok betul. Akhirnya jadi kenyataan setelah berapa kali trip? 3. Katalah nak naik sampai atas pun, Gua Hira tu dia sempit, lepas tu ramai orang. Jadinya tak macam nak menyelit pun susah sikit. Jadinya kat atas tu boleh lah, tapi kita tengok dulu dekat replika dia ni. Masuk dulu, try tengok macam mana. Ambil gambar dulu, nampak dia tu. Okey, jom kita try masuk. Bayaran 20 sah, jangan lupa. Ya. Ambil. Apa dia? Wayang gitu. Ayak. Sama dari Malaysia Lombok. Kemudian kita berinfo terkait Gua Hira. Gua Hira adalah sebuah lubang di puncak Gunung Hira. Jarak antara gua dan puncak gunung kira-kira 18 meter. Jadi setelah sampai di puncak, kita akan turun lagi 18 meter menuju ke Gua Hira. Pintu masuk gua menghadap ke laut. Seorang dengan tinggi rata-rata dapat memasuki gua tanpa membungkuk. Luas gua 5,24 meter persegi dan ujung gua menghadap ke arah dan celah lubang di ujung gua yang langsung menghadap
Selanjutnya kita pindah ke ruang berikutnya dan kita akan melihat tampilnya dari Gua Hira pada mobil tersebut. Semuanya bersama Usmanillah dinisbahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Beginilah bentuk penulisannya pertama kalinya. Ini adalah replika. Aslinya ada di Museum Papua. Mungkin sebagian dari kita sudah yang sama ya. Dan di kaca kedua ini adalah replika dari Sahih Bukhari, kumpulan hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab kedua dalam Islam yang paling kuat kesahihannya setelah Al-Quran. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir ini sebelah kanan Bapak Ibu. Ini Mus'haf asli original ditulis oleh seorang perempuan berasal dari Pakistan, namanya Qasim Alta. Nama penulisnya Qasim Alta. Memulai penulisan kira-kira 30 tahun dan selesai pada usia 62 tahun. Yang menarik dari Mus'haf ini tidak ditulis menggunakan kitab, tapi disulap, dijahit menggunakan benang dan kain. Ini ada 10 jilid Bapak Ibu, dan di depan kita ini jilid terakhir. Beliau menceritakan tidak mengenal Mus'haf ini kecuali dalam keadaan suci. Setelah sholat dan pukul 1 Ini baru sampai dia pukul 15 jam setiap malam. Dia start umur 30 dah pun. Dia start umur 30 sampai siap ni umur 62. Cantiknya. Oh, dia cek ah. Dia cek. Beliau mewakafkan pada saat musim haji tahun 1440 2018. Dia mewakafkan, dia bagi. Ni bahan-bahan dia, barang-barang dia. Ni je. Mana kata ni kan. Mana ni contohnya. Yang ni bukan kan. Ni Mana? Ni ori. yang Dia letak sini. Dekat tulisan Pakistan. Oh, dia tulis Pakistan. Alah. Okey, ni kita dengan mic ke? Tempat satu-satu toilet ya. Ni nak beli apa-apa kat sini ya. Morning. Just for the shop. Ayah Bapak Ibu morning. Oh, tu pun boleh. Oh, bagus ini. Boleh ke? Di mana? Sini satu. Baji filar. Saya. Ini di mana? Hasil? Syah buatlah. Warm up. Stretching lu. Kita tengok muka sekarang nanti kita tengok muka dah turun nanti ke mana. Okey, boleh kita zoom seorang-seorang. Tak tengok Ini ada senyum lagi. Mama awak tak naik kan? Mama buat kan? Oh, ni ada senyum lagi. بس اوضح لك لما استعملته على الخوفاني هي ما بدها تطلب طلب واحد منهم بفتكر انه بس تفتح لها تطلب طلب منهم مشان هيك هذا هلا محتفظه فيه Ringan je. Nampak macam pergi shopping sangat, takkan nak naik atas nak shopping. Nasib baik dia beg penyelamat. Ya Allah, terima kasih Nana. Dah. Apa je tu? Kita nak buka rumah.
Itulah, hari kita tukar-tukar. Hari kita tukar-tukar, okey? Okay, aktiviti kita malam ni. Aktiviti kita malam ni kita akan menaiki Jabal Nur. Kita nak tengok Gua Hira. Tapi kita tengoklah. InsyaAllah kita sampai ke Puncak. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Kali ni Kak Nisa Mai kali ketiga Baru dapat. baru boleh sampai sini. Sebelum ni tak sempat sampai. Kali ni Alhamdulillah. Ni tak pergi mai. Muni tak pergi mai. Kali ni Muni kata tak apalah. Boleh-boleh jom. Sebab Muni dah try kat kaki hari tu kan. Kita try lagi depan ni. Tengok sana. Okay, dia mungkin nampak jauh, tapi kalau kita sambil-sambil sembang ni dia sampai lah. Ya, kan? insyaAllah tak sampai. InsyaAllah. Cerah noh nampak dalam phone ni. Kan. Tu laluan jalan kaki kita lah. Dia ada dua track tau. Satu yang ni, yang kita jalan sekarang. Di sebalik batu ni. Ada batu, ada tangga. Mana? Di sebalik batu ni. Ada tangga. Tapi kat belah sini tak tahu, tak sure ada tak. Tapi kat atas start lepas daripada kedai tu. Okay. So, kalau yang apa ni, berpasiap macam ni, kalau kat sana dia menjunam sikit lah. Dia macam apa, cerun lah kita kata kan. Better nak yang tangga lah kat sana nanti. Okay. InsyaAllah. Kalau siapa nak beli ayak ke apa ke, tu kedai. Kedai tu kat bawah je, kat atas tak ada kan? Siapa je nak naik atas? Kat atas tengok juga. Setengah tempat ada. Mereka bawa naik jual Maggi, Syai, mineral lah. Macam tu je lah. Yang basic-basic lah. Laju no mereka no. Itulah. Laju weh. Biar kita jadi kura-kura. Betul. Tak perlu jadi arnab. Betul. Nanti sampai juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah percubaan kali ketiga. Hari tu tak berjaya kan. Dia dekat kaki bukit kan. Kita tengok ni kat kaki mana. Kaki bukit Mungkin ke dia kaki siapa? dia boleh apa? Serap vibe. Kan. Oh, dia kena masuk dalam ni. Masuk rock betul. Ini kat Nani dengan Mak Nani. Astaghfirullahalazim. Okay, hiking start here. Mula ni berpasir. Ni curam. Ni laluan hiker pun ada sini tak? Boleh lah. Kita pun naik. Hari tu pun ada. Hari tu ada naik 4x4 kan. Dia keluar lampu, betul lah nampak cahaya. Dia macam Go. Nanti tengok kami lah. Apa dia? Terakhir Muni Pasal lampu. Lampu Muni. Tengok sampai kat mana lah. Bingung. Kelip-kelip kecemasan tu dia. Dah berjaya naik separuh. Kami dah berjaya naik dekat betih lah. Betih. Dah itu kaki bukit ni betih bukit. Tak sampai lutut. Area lutut dah lutut. Okay, peace yo. Peace yo. Zas. Tahniah. Salah. Kau mana? Bulan dah. Tu. Okay. Tiga zas. Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3. Zas. To the moon. Benda-benda yang maipet kita. Tak pernah nak pergi kat orang. Kesiannya. Aku tu macam kecil.
Oh, tajam ni. Baik-baik lah. Jom. Ni sampai dah sekali. Alamak. Wow. Okey. Alhamdulillah jaya sampai kat lutut. Lutut bukit. Salam hai tu kaki bukit. Kita try. Stop sini dulu. Wow. Oh, sejuk. Tiba-tiba seronok. Ada tangga balik. Di situ dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Separuh jalan. Suluh rumah orang pula lupa. Masih berbaki. Berbaki apa? Berbaki daki. Untuk mendaki. Orang ingat dia berbaki daki. Berbaki separuh jalan lagi. Sedara. Ingatlah. Di saat kita sedara. Ingatlah. Di saat kita sedara. Sedara. Apabila huheng meow maka huheng bukan meow huheng apa tak baik. Tak tahu. Hak tu kat suara hak tu dia macam ni. Dia macam repeat balik. Alhamdulillah kita sekarang berjaya mendaki. Belum lagi. Berjaya mendaki separuh lah. Dia macam tu. Jangan kat biar. Okay, kita berjaya mendaki separuh daki yang berdaki. Dan sekarang insyaAllah lihat view. Masya Allah. Masya Allah. Dia buka lampu dah weh. Nice. Terima kasih. Ayo sedara. Sedara. Ayolah kita. Kami di sini. Oh gitu. Bunyi dia kalau boleh nak satu dunia tau. Memang saya nak hantar saya pakai iPhone. Ni belakang dengar bunyi qasidah segala bagai. Hak depan ni duk apa-apa. Astagfirullahalazim. Depan dia pesawat ni. Depan dia pesawat ni. Dia tu, masya-Allah. Alqiku lihimi. Ni makcik-makcik tadi turun dah. Kita baru nak naik. Tak apa, biar lambat. Asal selamat. Sungguh. Sedara. Kantoi apa? Nafas kuat. Sebab pakai mic. Nafas dengar? Weh, kuat weh. Tinggi lagi weh. Okay, stop. Nana kata stop. Okay, stop. Saya pun nak stop. Okay, stop. Please. Okay, stop. Wah, Masya Allah tak sampai. 10. 10.20. Kita dah sejam. Kita nak ke 9 lah. Ya. Alhamdulillah. Tinggal suku lagi. Sikit lagi. Kita try. Ya.
Dia boleh buat. Mana? Buat ada yang jadi tu. Jelas nampak dari atas. Tengok clock tower. Kita kat sini. Jap, hampa duduk situ tau. Jangan naik isap. Okey, naik. Bang. Alah, sikitnya. Sikitnya nak. You like them on my find my. This is the location. What there's no. Yeah. No, yeah, how is it? Yeah, it's not that accurate. Like, it's not like a headlight. It's so close to it. Macam video majalah Tiga pula. Saudara, Saudara. Bang. jika diperhatikan, Comel. perjalanan kami. Ya, saudara. Berapa? 1.3 ni. Okey ke cik? Satu lagi. Cherry yang depan tu buat dulu. Kali tu baru kita. Mineral berapa? Dua dia. 2 ring. Apa? Mineral एक बोतल Soğuk mu? Soğuk mu soğuk? İki lira be. Ha lemon one piece. Yani en çok dikkatini ne çekti? Okay. Guys, lemon fresh gila. Bukan lemon lah, limau nipis lah. Satu syawan 3 rial dekat Jabal Nur. 10 rial. Sedap. Sedap. Sedap, fresh gila. Fresh sejuk. Ini dia macam manis ni, senyuman awak. Manisnya lemon manis itu. Manisnya lemon itu. Mana ada manis? Ah, lembek tadi buka botol Sikit nak sampai. Lepaskan diri dia ringan tau. Macam ada support ni. Ni ternampak. Lucu. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ni dah sampai tahap ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Ya betul ni, sakit lagi. Serius ah? Sikit lagi. Sikit lagi. Okay. Let's go. Hai Ustaz. Go, Ustaz. Ada update daripada Syah. Dia balik dah kau. Ni batu.
masak angin. Нет, нет, не в моем вкусе такой породы людей. Нет, выпендрёж, знаешь, изо всех щелей лезет. Я выпендрёж не люблю. Тем более Всегда берберсна выпендривается. Нет, барбарсная. Elok. Ui, banyak boy. Dia kata kat sana. No. Kita nak turun balik no. Tak apa. Turun. Nana. Bukan. Bukan Nana. Mana Nana? Hah? Kita ada ni kot. Ada lubang. Okay, finally kali ketiga akhirnya Muni dah sampai. Okay, Muni dah sampai bersama 2 kamera. yang mensupply cahaya. Yang memberi cahaya yang baik kepada Murni walaupun dah nampak. Okay, Muni dah sampai. Sana. Tak nampak pula. Nampak sama-sama level pula dengan kamera. Tapi Muni dah sampai. Kalau Muni dah sampai, hampa kena sampai juga. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada kamera woman dan kamera woman 2. Okay, terima kasih kepada mereka. Kita jangan habaq berapa jam. Jangan habaq. Kami janji sampai. Setia menunggu janji sampai. Ayat 5 2. Okey. Gerak dulu. 3. Oh, 3 apa-apa pun. Cakap dah 2 tak payah. 3. 2. Apa-apa pun dah sampai. Okey. Kenapa ibu buang Muni kat bukit ni? Minat turun tak kerti. Sebab dia nanah. Tu je lah ibu. Minta tak nak cakap. Ni. Dah 4 jam. Turun tu nak sampai bawah tu. Kenapa ibu tinggal Muni kat sini? Dah tak bagi makan. Dah tak buat makanan. Nak.